Ya, 11 Mei pada setiap tahun sangat signifikan bagi wanita yang bergelar ibu kerana ianya merupakan sambutan Hari Ibu. Dan tahun ini, tema yang diangkat ialah Sentuhan Kasih Ibu. Jadi untuk merangkai lebih lanjut berkaitan dengan Sentuhan Kasih Ibu Hari Ibu 2025, saya bersama dengan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat YB Datuk Seri Haja Nancy Shukri. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Syafiqah, terima kasih. Ya, walaupun pada 11 Mei tapi saya rasa saya cakap dulu awal-awal selamat Hari Ibu untuk Datuk Seri. Terima kasih. Kalau Syafiqah sudah jadi? Belum. Saya kena cari dulu pasangannya. Mana? Tak perlulah, boleh angkat anak. Oh iya, betul. Saya setuju. Itulah ibu angkat pun ibu juga. Betul. Ya. Okey, YB, untuk 2025 Sentuhan Kasih Ibu, mungkin ramai lagi yang kurang memahami apa signifikannya 11 Mei ini dan mengapa ianya perlu disambut, YB. Ya, setiap tahun kita meraihkan Hari Ibu dan ini merupakan satu penghormatan kepada orang yang bergelar ibu. Ya. Kita ada ibu kandung, ibu tiri, ibu angkat, ibu yang menjaga kita semuanya. Kita masukkan sekali sebagai orang yang digelarkan sebagai ibu yang telah berjasa kepada kita semua. Jadi kita beri penghormatan kepada ibu dan ada juga anak-anak membawa ibu ni pergi makan, bagi hadiah, tapi itu hanya secara untuk menghormati mereka. Bukan bermakna hari lain kita lupa. Betul. Hari lain pun kita ingat. Sebab itu amat penting untuk kita meraihkan Hari Ibu ini dan alangkah eloknya kalau semua yang ada ibu tu guna peluang ini untuk membawa ibu untuk memberi mereka peluang untuk keluar bersama-sama, bergembira dengan anak cucu kalau ada. Jadi ini yang kita nak galakkan supaya semua masyarakat kita sama-sama meraihkan sambutan Hari Ibu ini. Ya. Jadi sambutan Hari Ibu pada 11 Mei ini disambut seluruh dunia dan tidak ketinggalan di Malaysia juga kita akan sambut pada 11 Mei ini. Jadi objektif utama sambutan ini diadakan setiap tahun di peringkat kebangsaan. Ya, sebenarnya selain daripada kita nak memberi pengiktirafan kepada seorang ibu yang digelar ibu itu, kita juga nak membawa beramai-ramai orang untuk mengenali apa itu, untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang bergelar ibu ini. Dan kita nak membawa seramai-ramainya, misalnya macam RTM ini, salah satu daripada agensi yang juga meraihkannya melalui program ini untuk membantu menyebarkan. Jadi sebab itu kita mengadakan Hari Ibu ini setiap tahun untuk memberi peluang kepada orang ramai untuk mereka menunjukkan rasa hormat, rasa kasih sayang itu, sentuhan kasih itu penting kepada orang bergelar ibu. Jadi maka sebab itu adalah menjadi tanggungjawab kami di kementerian melalui LPPKN. Kami menganjurkan program seperti ini supaya ia menjadi satu legasi kepada kementerian kami melalui LPPKN. Kerana kalau tidak kita itu kumpulan sasar kami juga di mana semua wanita kan. Kumpulan sasar kami, maka kalau tidak saya rasa macam kita pincang. Ya, kalau tidak meraihkannya, kerana kita perlu mendidik anak-anak supaya mereka ingat bahawa Hari Ibu ini penting. Terutama sekali kepada mereka yang masih ada ibu. Dan mereka yang tidak ada ibu ini, macam kami tak ada ibu lagi, memang terasa rindu itu. Jadi sebab itu kita pergi menziarah kubur. Kalau tak apa lagi nak buat, berdoa. Baca Yasin, berdoa kepada arwah ibu, arwah ayah, kerana kita tak ada mereka lagi dalam dunia ini. Tetapi legasi yang kita mendidik anak kita itu, sebagai seorang ibu, kita mendidik anak supaya anak kita menjadi masyarakat yang bertanggungjawab. Sebab itu orang kata ibu adalah pendidik utama dari segi nilai-nilai murni. Jadi nilai-nilai murni ini diserap di kalangan kanak-kanak yang melahirkan keluarga itu yang menjadi masyarakat dalam negara kita. Dan kalau boleh, itulah yang kita nak supaya masyarakat kita yang terdiri daripada anak-anak yang bertanggungjawab, berdisiplin, tahu apa nak dilakukan untuk negara mereka. Maka inilah yang kita nak untuk masyarakat kita. Dan ianya mula-mula lahir daripada ibu. Maka ibu perlu mendidik anak-anak juga. Tidaklah bermakna ayah tak mendidik, tapi kerana kita menumpukan Hari Ibu ini, maka
tanggungjawab ibu itu penting dan tidak boleh kita lupakan pengiktirafan untuk ibu dan sambutan Hari Ibu ini sebagai penghormatan kepada mereka. Saya setuju apa yang YB katakan, kerana IQ anak-anak itu boleh dipengaruhi oleh guru-guru, ibu dan juga bapa. Tetapi EQ, emotional quotient itu lebih banyak dipengaruhi oleh ibu. Jadi besar sebenarnya peranan dan juga didikan seorang ibu itu. Tahun ini tema yang diangkat adalah sentuhan kasih ibu. Saya dengar macam alah sentuhan kasih ibu. Kenapa tema ini yang diangkat? Ya, kami di kementerian, terutama sekali di LPPKN, kami tidak tinggal dari perkataan kasih itu. Sebab ia merupakan satu tagline bagi kami, sentuhan kasih ibu itu, untuk kita mengingatkan kita sebagai panduan kepada kita, perkataan kasih itu mesti ada. Jadi kalau kita cakap mengenai sentuhan kasih, ianya meliputi kekuatan dan juga penghormatan kepada mereka, keselamatan, kekuatan seorang ibu itu. Dan ia juga kita kalau kita cakap mengenai sentuhan itu, dia bukan hanya dari segi fizikal. Dia membentuk jiwa orang tu. Nadi keluarga itu lahir pada ibu. Jadi sebab itu kita kata EQ itu penting. Betul. EQ itu penting kerana anak-anak dia melihat, dia mendengar apa bahasa yang ibu pakai di rumah. Setuju. Kalau ibu tu bercakap di rumah, adakah dia berteriak? Anak akan ikut berteriak. Kita bayangkan kalau kita bawa baby misalnya, kita pukul dia, gurau dengan dia, dia pun gurau dengan kita, dia pukul balik. Sebab itu yang dia tengok, itu yang dia jadi pengalaman pada dia. Jadi kita tidak mahu ini berlaku. Walaupun kita suka kepada baby, kita main dengan dia macam ni, tapi kita perlu ingat kesan daripada perbuatan kita itu akan diikuti dan dicontohi oleh anak-anak. Maka sebab itu penting untuk kami di kementerian untuk sentiasa mengingati legasi seorang ibu ini, dan perlu kita adakan program-program. Kita bukan menganjurkan program hari ini saja, hari 11 bulan saja. Ia merupakan satu program berterusan untuk kami yang melibatkan ibu, melibatkan anak-anak yang nak kahwin ke. Semuanya kita, bukanlah kami orang pandai, tapi itu menjadi tanggungjawab kami lah. Jadi sebab itu kami tidak akan berhenti menganjurkan program-program yang meliputi ibu ini. Sebab itu sentuhan kasih ibu itu penting bagi orang yang dapat mendalaminya, akan merasainya. Kalau hari ini dia mendengar, ada mungkin yang menitis air mata. Betul. Menitis air mata kerana baru teringat, dulu saya dengan ibu tak berapa mesra kerana terlalu sibuk. Macam orang kami ni sibuk, tapi sibuk-sibuk mana pun kita ingat juga. Kita perlu ada luangkan masa untuk ibu, untuk anak-anak kita, bagaimana kita bersama dengan mereka supaya anak akan ingat, mak saya dulu walaupun dia bekerja, dia sibuk, dia ambil dia masa sedikit untuk bersama dengan kita, ada dinner, ada saja yang dicari jalan untuk kita berkumpul. Itu menjadi satu sentuhan kasih ibu yang mereka akan ingat sehingga bila-bila masa. Sentuhan emosi itu, walaupun ibu tu sudah tiada, tapi dia akan kekal selama-lamanya. Saya yakin ramai yang sebab pada pagi ini, lagi-lagi mereka yang mungkin sudah pun tiada ibu kan. Okey, untuk sentuhan kasih ibu bakal disambut pada 11 Mei ini. Jika tahun lepas sambutannya di Melaka, untuk tahun ini di negeri saya ini, di Sabah. Saya fikir ada di Sabah. Ya, Sabah. Jauh saya mau kena balik Sabah. Sekarang dengan slang. Saya baru dengar slang. Jadi kenapa Sabah ini, YB? Ya, kita di kementerian, kita perlu berlaku adil kepada semua negeri di negara kita ini. Dan setiap perayaan yang besar ini kita akan anjurkan di mana-mana tempat, dan kita akan melihat apa yang telah kita adakan. Macam di Sarawak, Hari Wanita pada tahun ini. Di Borneo, ini kita kira Borneo, kita ada zoning. Jadi untuk Hari Ibu adalah tidak adil kalau kita tak menganjurkannya di Sabah. Kerana ini juga Borneo. Di Semenanjung memang ada lagi banyak lagi menunggu. Sebab tahun lepas Hari Ibu, hari hari-hari yang lain, hari keluarga, hari apa semuanya, hari keluarga kita anjurkan di Semenanjung. Jadi sebab itu kita perlu melihat kepada macam mana kita zoni supaya kita berlaku adil untuk menghargai mereka menjadi
Hari Ibu di Sabah supaya mereka juga dapat merasai apa yang kita lakukan, aktiviti-aktiviti untuk mereka dan bagaimana kita juga menghargai ibu-ibu di seluruh negara ini. Tetapi di Sabah kali ini amat istimewa. Ya, okey. jadi saya nak mengambil peluang ini untuk menyeru agar sesiapa yang bergelar ibu ikutlah program kita di di SICC di Sabah. Di SICC pada 11 Mei. Ya, 11 Mei. Apa di antara pengisiannya, YB? Dia kalau hari itu sahaja banyak pengisiannya, terutama sekali kita nak menghargai mereka yang menjadi ibu di Sabah. Kita pada hari itu kita ada forum Inspire and Empower. Beri jadi inspirasi dan juga memperkasakan. Tapi ia menjadi forum, dia diadakan forum dan kita menyebut panelis ini daripada Sabah. Dan mereka mewakili warga emas, mewakili usahawan, mewakili orang muda. Jadi kita akan mendengar pengalaman mereka masing-masing sebagai komposisi yang tertentu ini. Dan yang baiknya kita dengar kerana setiap orang, setiap pengalamannya berbeza. Betul. Dan ia mungkin boleh menjadi inspirasi kepada kita dan boleh memperkasakan kita untuk menjadi seorang ibu yang lebih orang kata lebih lagi lah. Sebab cabarannya memang besar. Dan ada juga program-program yang lain. Kita ada momen bersama ibu, kita ambil gambar dan juga anak dan ibu ada peragaan pakaian semua anak. Ini hanya untuk mengeratkan hubungan ibu dan anak. Dan juga aktiviti-aktiviti lain. Sebenarnya banyak yang kita nak. Sebab kalau saya cakap sekarang orang tak dapat tak ada kejutan. Betul. Tapi memang kita nak galakkan ramai-ramailah datang ke SICC pada 11 hari bulan ini untuk melihat sendiri dan menjadi peserta sendiri kepada program-program Hari Ibu ini. Supaya mereka, saya tidak mahu orang Sabah mengatakan, oh kami tidak tahu. Jadi di sini kita ambil peluang untuk mempromosikan. Sebab ramai mengatakan, saya tidak tahu. Sebab dia tak tengok TV, dia tengok social media saja. Tapi social media pun ada kita gunakan untuk mempamerkan bagaimana kita ada logo untuk Hari Ibu. Ada pertandingan juga tahu. Ada pertandingan dalam program-program kita ni. Malah ada juga macam survey sebelum ini sudah diadakan dan akhirnya hari ini. Cubalah pergi kita punya social media, Facebook, LPPKN, TikTok, dia semua ada menunjukkan aktiviti-aktiviti yang boleh disertai dan boleh mendapat hadiah. Kalau jadi kita nak galakkan terutama sekali ibu muda ni supaya mereka rasa tercabar. Kalau dia tak tengok tu mungkin dia tidak tahu tapi dia boleh bawa anak, suami semua sama hari itu. Apatah lagi SICC ini besar tempatnya dan kita beri ruang inilah kepada mereka untuk mereka melihat sendiri. Ada video pendek semua itu. Jadi ia mempamerkan bagaimana keadaan seorang ibu yang pengalaman dia berbeza seperti saya katakan. Ada ibu yang memang busy memang sibuk bekerja, bagaimana dia mengatasi masanya dan cabarannya dan juga seorang ibu yang mana dia mempunyai pengalaman yang saya cakap dalam forum nanti. Ada yang dari usahawan. Dia akan bincangkan usahawan pun mempunyai cabaran sendiri. Warga emas pun cabaran dia sendiri. Yang orang muda cabaran dia sendiri. Ibu baru kan, lagi muda. Jadi mungkin memerlukan dia akan mendengar yang lain itu dan akan menjadi tips bagi dia. Ini yang kita nak. Jadi ada juga yang pampering yourself, memanjakan diri. Itu penting. Itu penting. Kadang-kadang ibu tak ada masa. So kita ada Mama Care untuk melakukan ini dan PPKN ini kita ada banyak program kesihatan. Boleh mengadakan pemeriksaan kesihatan dan Mama Care ini ada urutannya. Itu yang penting. Itu pergilah ada pedicure, manicure semua ada. Sebab masa lain bayar. Kita bagi first 300 kalau tak silap saya. Free. Free. Jangan lepaskan peluang. Jangan ketinggalan. Ada manicure, pedicure, urut tu. Mana urat-urat belikat yang tersimpul tu. Sambil kita berjalan-jalan, lepas kita penat-penat pergi urut. Itu yang kita nak. Itu penting. YB dalam kesempatan masa yang ada sedikit ucapan bersempena dengan sambutan Hari Ibu.
untuk 2025? Dalam peluang ini saya mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua yang bergelar ibu, kerana semua ibu itu adalah orang yang telah berjasa kepada kita, kepada keluarga dan juga kepada negara. Jadi sama-samalah kita menghormati ibu, kerana ibu ini menjadi pendidik utama bagi kita semua, dan juga kepada negara dan kepada masyarakat kita. Jadi kasihkanlah ibu. Itulah dikatakan sentuhan kasih ibu. Sayangi ibu, cintai ibu, dan ingatlah ibu adalah permata kita. Ya, terima kasih. Kepada anda juga yang berada di Sabah, jangan lupa untuk saksikan ataupun bersama-sama untuk Selamat Hari Ibu 2025 Sentuhan Kasih Ibu yang bertempat di SICC pada 11 Mei ini. Terima kasih YB kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Sekali lagi Selamat Hari Ibu untuk YB. Terima kasih. Okey, kepada anda kita nak terus sahaja ke Terengganu. Ini berkaitan dengan cerita Pagi Terengganu. ABM lahirkan pekerja industri berkemahiran tinggi. Jadi terus saja bersama dengan rakan pelapor di sana, Siti Jamilah Hanim. Silakan Siti.